tahan dan humban mereka. Macam itulah kenyataan angkuh oleh seorang Perdana Menteri. Macam dah hilang akal. Mungkin dia dah lupa negara ini ada undang-undang. Ada perlembagaan yang mempertahankan hak rakyat untuk bersuara. Rakyat berhak mengkritik kerajaan, menunjuk perasaan dan boleh juga buat protes jalanan. Asalkan tertib dan tak cetus huru-hara. Takkan Anwar tak ingat zaman reformasi dulu? Apa yang dia tak buat untuk jatuhkan kerajaan Tun Mahathir? Bukan setakat demonstrasi, merusuh memanjang. Bila Ratu Elizabeth datang semasa Sukan Commonwealth tahun 1998 dulu pun, Anwar arah geng reformasinya untuk merusuh. Nak tunjuk kepada tetamu diraja itu bahawa kononnya kerajaan ketika itu perasuah dan zalim. Sekarang, trend baru ialah setiap kali Anwar jadi tuan rumah untuk tetamu asing macam Trump dan Modi, macam-macam sekatan dibuat supaya rakyat dinafikan hak bersuara. Permit himpunan dibatalkan, lokasi dipindah di saat-saat akhir, jalan disekat dan ada juga rakyat yang ditahan dan dihumban. Anwar dan kerajaan Madani memang cakap tak serupa bikin. Kononnya menjadi pelopor demokrasi tapi sebenarnya menafikan hak rakyat. Kerajaan dulu dituduh autokratik, walhal Anwar sendiri mentadbir dengan kuku besi. Negara perlu diselamatkan dari Anwar dan kerajaan Madani ini. Kalau tidak, entah apa lagi kezaliman yang akan dilakukan terhadap rakyat.